Sai Syazwi, wartawan nombor 1 Malaysia. Alamak. Oi. Tolong, gedebuk. Tak apa, semua dalam kawalan. Alamak, aku dah lambat ni. Aku dah liputan mesyuarat PIBG SMK Terengganu hari ni. Aduh, aku kena cepat ni. Kalau lambat, habislah aku. Cikgu Mazia dalam garang macam singa. Habislah aku. Syazwi, kenapa lambat? Maafkan saya, cikgu. Saya lupa cas bateri basikal saya. Ada sahaja alasan kamu. Cepat masuk. Majlis dah nak mula. Selamat datang ke Mesyuarat Agung PIBG 2026 SMK Terengganu. Terima kasih jemput kami. Terima kasih. Terima kasih juga. Saya teruja dengan kehadiran ramai ibu bapa pada hari ini. Saya berharap... Oh, saya rasa dah bagi peruntukan beli bateri. Macam mana ni, Haikal? Aku dah cek betul-betul dah tadi. Terima kasih atas ucapan wakil PIBG SMK Terengganu. Sekarang, mari sama-sama kita saksikan tayangan montaj tentang sumbangan PIBG tahun 2026 yang dihasilkan oleh Cikgu Syahrawi. Assalamualaikum. Selamat datang ke mesyuarat PIBG SMK Terengganu 2026. Dalam SPM 2025, kita terus melakar kegemilangan. Satu lonjakan prestasi yang luar biasa. Kita berjaya mencatatkan peratus lulus sebanyak 93.66%. Kualiti akademik kita kekal unggul dengan pencapaian grade purata sekolah 5.22. Ini adalah pencapaian tertinggi sekolah dalam tempoh 5 tahun. Kecemerlangan ini terbukti dengan lahirnya 17 orang pelajar elit yang berjaya merangkul 5A hingga 10A. Syabas buat pelajar kita kerana 3 orang berjaya mendapat straight A. Sepanjang tahun 2025, PIBG telah memberi sumbangan dalam pelaksanaan bengkel teknik menjawab SPM, program peningkatan akademik, penyediaan modul pembelajaran serta penyertaan pertandingan inovasi. PIBG turut menyumbang kepada pembangunan sahsiah dan kokurikulum melalui sokongan aktiviti sukan MSSD, program kepimpinan, perkhidmatan dan lawatan pendidikan. Dalam aspek kebajikan, PIBG memberi sumbangan bantuan kepada murid asnaf, menyokong program PPKI serta menganjurkan program komuniti dan gotong royong. PIBG juga menyumbang kepada kemudahan sekolah dengan memberi bantuan kerusi dan meja, smart TV, smart board, kertas A4, peruntukan hiasan kelas serta kerja baik pulih bumbung sekolah yang rosak. Selain itu, PIBG memberi sumbangan dalam menghargai warga pendidik melalui majlis persaraan, pertukaran dan program apresiasi. Terima kasih kepada PIBG atas segala sumbangan dan komitmen yang berterusan. Sekian, terima kasih. Hebat, tanya. Hebat sekali. Tuan, apakah impian terbesar PIBG untuk sekolah ini? Kami mahu melihat setiap murid berjaya bukan sahaja dalam pelajaran tetapi juga sebagai insan berakhlak. Alhamdulillah, semua selesai. Harap Cikgu Mazia tak marah aku dah dan belanja aku makan kat Menate nanti. Syazwi, you dah melakukan tugas dengan sangat baik. Terima kasih, cikgu. Cuma lain kali jangan bangun lambat lagi ya. Baik, cikgu. Sebagai ganjaran, nanti awak boleh minta Cikgu Awi dan Cikgu Haikal belanja makan kat Menate ya. Saya rasa mesyuarat belum tamat lagi. Banyak usul yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Ayuh kita mulakan mesyuarat. Selamat bermesyuarat.